Zaman bila salin nota panjang-panjang waktu kelas atau meeting? Up to date lah korang. Kita kan zaman teknologi berkembang. Isyad, kalau tak salin nota, macam mana nak dapat poin-poin penting daripada pensyarah waktu kelas? Sini aku perkenalkan satu produk AI ni daripada Umevo Note AI Voice Recorder. Jom kita sama-sama buka dulu. Rasa macam produk ribu-ribu. Feeling dia. Wow. Jeng jeng jeng. Inilah AI voice recorder. Design dia simple, nipis, macam kad je, tapi nampak sangat-sangat moden dan produk ni sangat-sangatlah power. Didatangkan sekali dengan kabel charging. Lepas tu, ni untuk lekat dekat telefon, manual book dan adapter. Kita scan dulu QR code dekat manual book tu untuk download apps dia. Download dulu. Lepas tu connectkan je dengan kita punya device. So, ini sedikitlah spek yang korang akan dapat. Lepas tu nak buka, tekan je 3 second. Dia tulis welcome macam tu. Lepas tu boleh tukar ke call mode. Tekan je butang tu sekali untuk start recording. Lepas tu apa-apa suara dekat sekeliling dia akan recordkan. Lepas tu boleh masukkan dekat card holder ni, dia magnetic tau. Tengok melekat kan. Lepas kita record audio tu, kita boleh ulang semula audio. So mudahlah kalau kita nak dengar semula dekat hostel nanti. Lepas tu dia boleh transcribe macam-macam bahasa. Ada 140 bahasa. Tinggal tekan je, tinggal pilih je. Lepas tu korang boleh baca lah semula apa yang disyarahkan oleh pensyarah dalam kelas tu. Dan juga dia boleh summarize. Ni mudah sikit lah. So korang boleh faham apa yang dikatakan dan juga dia boleh buatkan mind map untuk kita. Produk ni sangat sesuai untuk korang yang attend meeting atau kelas sejam 2 jam tapi takut terlepas poin-poin penting atau tak sempat nak buat nota sebab dia boleh recording, lepas tu dia boleh transcribe, dia summary-kan, dia ringkaskan dan juga dia boleh buatkan mind map untuk kita. Nanti kalau korang nak beli, aku dah sediakan dekat beg kuning.